Assalamualaikum, Aunty Uncle. Hari ni Monci dapat peluang keluar rumah. Mama bawa Moci untuk kali pertama main tepi rumah. Selalu Moci duduk tepi tingkap je tengok suasana luar rumah ni. Hari ni Moci dapat peluang merasa pijak rumput. Sebab kata kakak, bagilah Moci rasa berpijak di bumi nyata. Jadi hari ni Mama bagi can kat Moci keluar merasa pijak rumput tu kan, walaupun dengan perasaan yang bercampur bau. Takut, geli, semua ada. Nanti Uncle tengok lagak-lagak si Moci tu. Tapi Mama tak naklah Moci selalu main keluar rumah. Dekat taman Mama ni banyak je si bulus-bulus jantan sarip dol tu. Selalu mengendap luar pagar Mama. Mama tak nak lah bulus-bulus sarip dol tu nampak. Mama ada si Moci yang comel gebus-gebas ni. Kan? Jangan noti-noti nak mengorak anak Mama. Mama tak nak lah si Moci ni berkawan dengan yang bukan-bukan. Teruk no Mama ni kan. Mengalahkan mengawal anak dara sendiri. Aduh, ya Allah. Mama kalau bercerita pasal Moci, selalu rasa teruja. Tak tahu kenapa. Bila mengenangkan Moci je, hati Mama jadi berkobar-kobar. Sebab kata kakak, semua Moci. Sikit-sikit Moci. Semua benda Moci. Moci ni ibaratnya macam princess lah rumah Mama ni. Apa-apa semua Moci. Moci je yang betul. Orang lain semua salah. Okeylah Aunty Uncle. Bye.